Puasa dan Quran, dua ibadat sahaja yang boleh memberi syafaat di hari kiamat. Quran ni sampai tahap bila nama saya dipanggil, saya pun pi buka buku amalan, Quran mai. Quran mai, kita boleh tengok Quran tu, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang mai mewakili Quran, mewakili Al-Quran keseluruhannya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran ini di padang mahsyar dia berhujah di hadapan Allah. Dia yang berhujah. Oh, tuan aku tak salah, tuan aku tak buat ni, tuan aku dia berhujah sampai habis ditimbang amalannya. Seperti mana saya dan kita semua akan melihat Al-Quran. Quran dia main dalam rupa bentuk kita boleh tengok. Maka ibadat kedua yang kita boleh tengok di mahsyar nama dia puasa. Puasa ni dia main dan kemudian dia bagi syafaat kepada orang tadi ni, orang yang membanyakkan puasa.